بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ayah ibu, para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita mengembalikan segala pujian dan pengagungan pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan kurniaan-Nya kepada kita. Termasuklah kesempatan pada pagi ini kita bertemu lagi pada waktu yang indah, waktu duha ini. Yang mana waktu duha ini termasuk salah satu waktu yang mana Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Allah Ta'ala bila mana bersumpah dengan makhluknya, biasanya ada isyarat tentang kemuliaan makhluk tersebut. Tapi yang kebanyakannya, bila mana Allah bersumpah dengan makhluknya, Allah nak gambarkan tentang qudrah ataupun kekuasaan Allah Azza wa Jal. Allah nak gambarkan keagungannya. Sebab bila mana Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang hebat, orang yang berakal ni dia akan nampak lah, makhluk yang ni hebat ni, maka Tuhan yang menciptakan makhluk ni lebih maha hebat lah. Sebab tu Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah demi langit. Kita ni manusia yang kerdil ni tuan-tuan, nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain tu, kita ni tak ada apalah, habuk pun tak ada, silap-silap. Jadi bila Allah bersumpah dengan makhluk yang hebat ni, kita akui makhluk-makhluk ini hebat. Disebabkan apa? Disebabkan Allah Azza wa Jal, Tuhan pencipta, penguasa seluruh alam ni maha hebat. Manakala makhluk-makhluk yang Allah bersumpah dengannya, dia ada keistimewaannya. Di antaranya Allah bersumpah demi negeri ataupun bumi Mekah. Itu juga waktu duha ni tuan-tuan. Waktu duha ni seakan-akan dia ada, kita kata, isyarat untuk harapan lah, bagi harapan kepada kita. Tuan-tuan kalau hayati surah Ad-Duha, baca daripada awal sampai habis. Surah Ad-Duha ni diturunkan pada peringkat awal kenabian. Ketika pada Nabi SAW tidak menerima wahyu untuk tempoh yang agak panjang. Kemudian orang musyrikin, ada yang riwayat sebut tentang Ummu Jamil, isteri kepada Abu Jahal, katanya dia sindir Nabi, dia perli Nabi SAW. Dia kata setan mudah meninggalkan. Jadi Allah turunkan surah Ad-Duha ni, Allah nak bantah golongan musyrikin. Allah Azza wa Jalla bersumpah demi waktu duha. Kemudian Allah jelaskan bahawa walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh pengakhiranmu itu lebih baik daripada permulaanmu. Al-akhirah ni sebagian tafsir sebut pengakhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas dunia ni pun dah baik dah. Tak payah cerita hak di akhirat memang paling baik lah. Nabi mendapat syafa'atul uzma, Nabi ada hak pegang syafaat yang paling besar. Di akhirat memang lebih hebat lah. Tapi di dunia ni pun Allah Ta'ala nak bagi gambaran, Allah nak bagi isyarat bahawa Nabi akan berakhir, Nabi akan tinggalkan dunia ni dalam keadaan lebih baik daripada permulaan Nabi SAW. Kita pun maklumlah Nabi dan para sahabat disiksa oleh musyrikin Quraisy. Jadi pada peringkat awal tu Allah nak bagi pengharapan kepada Nabi. Sabar. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Pengakhiranmu nanti akan lebih baik untukmu daripada permulaan. Jadi bila kita baca surah Ad-Duha pun, kita dalam keadaan susah, dalam keadaan kesulitan, tuan-tuan, kita ingat surah Ad-Duha ni. Sebab cahaya waktu duha ni pun cahaya yang tak terik sangat kan. Seakan-akan ada cahaya sinar harapan lah, kita kata, bahasa kita. Ada cahaya di hujung terowong, bahasa orang kata. Jadi seakan-akan macam itulah. Ditambahkan lagi dengan kita baca surah yang setelah surah Ad-Duha, iaitu surah Asy-Syarh, Alam nashrah laka sadrak.
Dalam surah ni ada ayat yang kita sangat-sangat maklum, inna ma'al usri yusra, kan? Fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesukaran itu ada kesenangan. Allah ulang lagi, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesusahan itu ada kesenangan. Dari segi bahasa Arab tuan-tuan, dua ayat ni disebutkan bahawa satu kesukaran saja, sebab dia pakai alif lam. Fa inna ma'al usri yusra. Manakala perkataan yusra tu dia tak ada alif lam. Ayat yang seterusnya pun sama. Al-usru itu dia ada alif lam, maksudnya dia yang sama. Tapi mai perkataan yusr dia tak ada alif lam. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia kata apa? Lan yaghliba yusrun usrain. Lan yaghliba usrun yusrain. Tidaklah akan mengalahkan yang satu kesusahan ni dua kemudahan. Maksudnya satu susah takkan boleh kalahkan dua kemudahan. Jadi kita baca surah Ad-Duha, kita ingat pada waktu ini, waktu yang seakan-akan nak bagi harapan kepada kita, waktu orang kena bergiat aktif lah kita kata tuan-tuan, cari rezeki dan seumpamanya, bahkan berusaha untuk tingkatkan ibadah. Muslimin dan muslimat, ayah ibu sekalian, insya-Allah kita akan sambung dalam kitab Al-Adab kita ni. Saya perasan lah di muslimat tak apa ramai, sebab ramai pergi sana kot kan, Center of Sunnah. Saya pun duduk tugas kat sana hari Rabu dengan hari Khamis. InsyaAllah kalau dalam jadual tu Rabu dengan Khamis lah, baca fiqh. Fiqh baru masuk bab solat lah, kitab kaitan dengan syarat-syarat solat dan seumpamanya. Alhamdulillah ada sambutan lah. Pulang kalau hari Jumaat ni muslimat sajalah khusus di situ. Kalau Selasa, Rabu, Khamis tu dia campur lah. Jadi ayah ibu kalau ada kelapangan boleh lah kalau nak pergi. Semula dari pukul 9 sampai pukul 11. Sampai pukul 9, 10, 11 sampai pukul 12. 3 slot setiap hari. Setiap satu slot tu sejam. 9 sampai ke 12 insya-Allah. Cuma Wisma Maibs dekat atas Bank Islam tu. Dia tukar pitang tu. Dulu kan Center of Sunnah dia buat kat Arau tu kan. Dia tukar situ. Dia kalau tuan-tuan pergi awal, maksudnya kelas yang pertama mula pukul 9. Kalau pergi lebih kurang waktu pukul 9, sebelum pukul 9 tu parking dia tak susah lagi sebab bank baru nak buka. Tapi kalau pergi lewat sikit kot tu, dia susah sikit lah bank buka kan. Memang susah parking sikit lah. Tu saya duk kata orang kita ni, bank pun ramai orang, hospital pun ramai orang. Merata ramai. InsyaAllah kita akan sambung tuan-tuan. Tang mana tu? Saya tak buka sekejap. Okey. Kita dah masuk dalam bab kedua, iaitu berkaitan dengan salam. Maksud berkaitan dengan salam ni perkara-perkara berkaitan dengan bagi salam, jawab salam, salam yang macam mana. Jadi kita dah baca nombor 1 sampai ke nombor 12 lebih kurang, ataupun nombor 13. Kita ulang sikit. Nombor 13 ni berkaitan dengan menjawab salam ahlul kitab. Orang ahli kitab ni kafir tuan-tuan. Jadi memang ada riwayat panduan daripada Nabi SAW tentang cara nak jawab. Kalau kita dengar mereka bagi salam, kita Assalamualaikum, kita jawab Waalaikum saja. Sebab peristiwa yang berlaku dengan Nabi dan juga Aisyah radhiyallahu anha, dia Yahudi itu dia sebut Assam, yang membawa maksud matilah engkau. Perkataan Assam kena dekat dengan Assalam kan. Jadi Nabi Aisyah dia marah, dia jawab baliklah cara kasar sikit. Nabi tegur, Nabi kata tak payah jawab macam itulah. Nabi kata cukup jawab Waalaikum. Tapi ada ulama kata kalau kita dengar dengan jelas orang ahli kitab tu sama ataupun lebih baiklah berdasarkan ayat surah Ali Imran tu, yang mana Allah Ta'ala suruh kita jawab dengan cara yang baik, yang lebih baik ataupun yang sama kan. Ala kulli hal, apa pun kita ambil pandangan yang mana pun insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau saya cenderung pada kita jawab sekadar Waalaikum sajalah. Tapi yang tak bolehnya kita mula dulu bagi salam kepada ahli kitab.
ataupun orang kafir. Nombor yang 14, jawazus salami ala majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin. Bolehnya kita mengucapkan salam di dalam satu majlis yang mana ada bercampur orang muslim dan juga orang musyrik ataupun orang kafir lah secara umumnya. Ini diambil daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan imam yang lain juga, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari menunggang keldai, kemudian di belakang Nabi adalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni anak kepada Zaid bin Thabit, yang mana Nabi sayang sungguh dua anak ni. Zaid anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pergi berziarah Sa'ad bin Ubadah di tempat yang bernama Banil Harith bin Al-Khazraj. Kemudian tuan-tuan, bila sampai ke tempat tu ataupun lalu di tempat tu, ada orang Islam, ada orang musyrikin, penyembah berhala. Bahkan ada juga golongan Yahudi. Bahkan di dalam mereka juga ataupun di kalangan mereka itu ada juga Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini maksudnya lepas daripada, kita kata lepas daripada maksudnya Nabi dah hijrah lah, sebab ada kaum munafik, ada Yahudi kan. Tapi dalam riwayat ini sebut kaum musyrikin pun ada. Wallahu a'lam. Musyrikin dia asalnya di Mekah lah, tapi mungkin kerana ada tempat tu bercampur habiskan ramai. Tempat yang bernama Banil Harith bin Khazraj ni, dia dekat dengan Badar. Jadi bila mana Nabi sampai, Nabi bagi salam secara umum. Jadi ini menjadi dalil bahawa boleh bagi salam pada orang ramai, yang mana dalam tu ada orang Islam, ada yang bukan Islam. Kemudian hadis ni panjang lah, saya ringkaskan. Ada kisah dia kan. Bila mana Nabi sampai, Nabi turun, Abdullah bin Ubay dia kata apa? Dia tutup hidung dia dengan kain dia. Dia kata, jangan bagi berdebu dekat kami. Lebih orang itu dia kata, la tughabbiru alaina. Dia tegur Nabi macam tu lah. Abdullah bin Ubay ni sebenarnya tuan, Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik lah, kita tak sebut kepala munafik kan. Abdullah bin Ubay, anak dia nama Abdullah juga, tak saya, Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Anak dia masuk Islam. Tu sebagian para ulama kata Allah Ta'ala hidupkan daripada kematian tu, ataupun daripada kematian Allah hidupkan satu yang baru. Maksudnya hak yang munafik tu, bapa dia tu kan matilah, kita kata benda yang mati, benda yang mampuh lah. Jadi daripada hak yang mampuh, yang rosak ni, Allah tumbuhkan hak yang hidup, itulah anak dia yang mana masuk Islam. Kemudian Nabi SAW turun, kemudian Nabi bagi salam dan Nabi seru, Nabi berdakwah. Sempat lagi Nabi baca Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wal ibtida'u bis salami ala qaumin fihim muslimuna wa kuffar mujma'un ala jawazihi. Mengucapkan salam kepada satu kaum yang ada muslim dan juga orang kafir, ijma' ataupun disepakati tentang bolehnya. Qalahu An-Nawawi, Imam An-Nawawi yang sebut macam ni. Imam An-Nawawi kata ulama sepakat boleh bagi salam kepada kumpulan yang bercampur muslim dan juga bukan muslim. Wala yu'kir ala hadha hadithul man'i min ibtida'i ahli al-kitab bis salam. Tidaklah berkenaan dengan cerita ni, hadis ni dia bercanggah dengan hadis larangan bagi salam pada ahli kitab. Fa inna dhalika al-hadithu fi ma idza kana al-musallam alaihi dhimmiyan aw kanu jama'ah min ahli al-kitab. Hadis ni dia berkaitan dengan kalau memang orang kafir lah yang kita bagi salam tu betul-betul orang kafir dhimmi ataupun orang satu kumpulan ahli kitab. Jadi amma huna fa innal majlisa fihi muslimun. Adapun yang kisah ni, dalam majlis ni ada juga orang Islam. Walidzalika fa innahu yajuzu salamu ala majlisin fihi akhlatun minal muslimin wal musyrikin bi niyyati salami ala al muslimin faqat. Maka dari yang demikian boleh ucapkan salam pada satu majlis yang bercampur muslimin dan musyrikin dengan niat salam itu ditujukan kepada muslim sahaja. Itu dia penting niat tu tuan-tuan. Apa benda amalan kita, niat yang penting. Soal tak sengaja Allah tak ambil kira kalau betul-betul niat
sebaliknya contohkan. Cumanya dia adalah tempat-tempat yang mana kita selalu duduk sebut niat tidak menghalalkan cara. Niat baik tapi cara yang kita buat tu tak betul, cara yang salah, tak boleh lah. Jadi Robin Hood orang kata kan, Robin Hood katanya lah, Robin Hood ni dia curi harta orang kaya pergi bagi kat orang miskin. Nampak macam baik lah, tapi tak boleh lah, tu tak boleh. Niat baik saja, cara tak baik tak boleh. Tapi kita cerita tentang amalan yang baik tu, kalau niat dia baik, okey, clear. Tapi kalau amalan tu pada zahirnya baik, niat tak baik, contoh niat nak menunjuk, niat bukan kerana Allah, niat nak dapat habuan dunia, tu jadi masalah. Apa yang amalan kita ni dia berdasarkan niat, tuan-tuan. Kita dalam solat ni, kita duk kata solat ni niat tu memang rukun, itu sepakat lah. Tapi setiap pergerakan kita dalam solat tu semua diiringi dengan niat, tuan-tuan. Kalau kita buat perbuatan dalam solat tu tanpa niat, tak sah solat. Tak sah lah solat. Tuan-tuan nak rukuk, tuan-tuan niat apa, saya tanya? Sebab apa rukuk saja-saja? Bongkok sakit belakang, bongkok Ustaz. Tujuan rukuk sebab niat. Okey, ni sekarang ni rukun dia adalah kena rukuk. Jadi aku rukuk ni sebab melaksanakan solat ni lah. Sebab memang nak kena rukuk. Okey, rukuk. Clear lah, rukuk tu sah lah. Tiba-tiba tuan-tuan, selalu ulama dia bagi contoh kan, penceramah Ustaz, orang lempak benda-benda terbang main kan, tunduk rapat. Elok-elok tunduk rapat tu sama macam cara rukuk dah. Tapi tuan-tuan waktu niat rukuk, tunduk sebab apa? Sebab nak elok benda. Jadi tak dikira walaupun bentuk dia sama. Kan. Sama juga dalam kes ni, bila mana kita bagi salam pada orang ramai, ada orang Islam, ada bukan orang Islam, niat kita ditujukan kepada orang Islam sahaja. Begitu jugalah ditanyakan tentang perkara ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau datang ke rumah-rumah orang Yahudi, Nasrani, maksudnya kita boleh bergaul dengan orang kafir ni, tuan-tuan, tak ada masalah. Kita berjual beli dengan mereka, bertegur sapa, sekadarnya lah. Jadi ditanyakan kepada Imam Ahmad, kalau kita pergi rumah orang Yahudi, orang Nasara, adakah kita boleh bagi, kemudian di rumah-rumah mereka ni ada juga orang Islam contohnya, boleh tak kita bagi salam kat mereka? Imam Ahmad jawab, ya, bolehlah. Dan engkau niatkan salam itu kepada orang Islam saja. Kemudian yang seterusnya, tuan-tuan, yang ke-15, jawazus salam bil isyarati li'udhrin. Bolehnya memberi salam dengan isyarat disebabkan ada keudzuran. Al-aslu fi salam bil isyarati an-nahyu. Asal hukumnya dalam memberi salam ni dengan isyarat saja, maksudnya tak ucap, dengan isyarat tangan ke isyarat kepala ke, adalah dilarang pada asalnya. Li'annahu min fi'li ahli al-kitab wa nahnu umirna bimujanabatihim. Kerana perbuatan ni dia termasuk perbuatan ahli kitab, tuan-tuan. Perbuatan bagi isyarat saja, bila berjumpa bagi isyarat. Jadi kita ni dilarang, ataupun kita ini diperintahkan untuk menjauhi mereka. Maksud menjauhi ni, kita diperintahkan supaya tak tiru orang-orang kafir ni. Tapi zaman law, tuan-tuan, kita tengok orang Islam ni makin hari makin kuat nak jadi orang kafir. Na'udzubillah. Memang betul-betul lah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Kamu ni pasti benar-benar akan ikut orang-orang yang sebelum kamu. Maksudnya golongan ahli kitab lah. Sehingga kan kalau dia masuk ke juharud dab, lubang bewak padang pasir ni pun kamu akan ikut. Para ulama kita sebab apa Nabi guna perumpamaan dengan lubang bewak ni, tuan-tuan? Sebab lubang bewak ni dia kecil, dia bukan senang nak masuk. Memang mustahil lah manusia nak masuk, tak boleh lah masuk lubang bewak kan. Tapi Nabi guna tu seakan-akan Nabi Nahabak kata, sesusah-susah mana pun nak masuk lubang bewak tu pun, umat Nabi ni sampai satu masa ada golongan yang akan ikut. Zaman sekarang ni kita tengok hak yang orang kafir duk buat ni, tuan-tuan, hak yang diikut oleh orang Islam ni benda susah, tapi kerana seronok nak ikut, ada rasa dia kata tak mau rasa ketinggalan zaman.
Susahlah banyak benda yang duk ikut orang kafir ni, nak kena keluar duit belanja, nak kena pergi situ, nak kena pergi sini. Kan? Susah sebenarnya. Tapi buat. Saya suka nak bagi contoh bila mai hari perayaan orang kafir, terutamanya hari Christmas, yang mana perayaan tu mengaku bahawa hari tersebut adalah hari lahir Nabi Isa AS, yang mana dia panggil Jesus dan seumpamanya, yang mana itu mereka dakwa sebagai anak Tuhan. Tiba-tiba orang Islam ni duduk pergi seronok, siap duduk pergi beli pakaian yang sama, pakai topi tu, pakai color merah dan seumpamanya. Tu saya kata susah tu. Sanggup buat keluar duit. Nak ikut trend, nak ikut peredaran zaman. Benarlah Nabi kata, shibrin bi shibrin, Nabi kata, shibron bi shibrin, sejengkal dengan sejengkal. Kan? Nabi bagi perumpamaan sejengkal dengan sejengkal, maksudnya apa tuan-tuan? Sama sungguh. Sebelah kanan kita punya sejengkal, tuan-tuan letak tengok dengan sejengkal belah kiri ni. Kot-kot lah ada orang yang Allah Ta'ala cipta tak apa nak ni sangat kan. Tapi umumnya manusia ni, hak ni sama, hak ni sama. Nabi bagi perumpamaan sejengkal dengan sejengkal. Jadi kita mohon agar Allah Ta'ala lindungi kita dan anak keturunan kita daripada terikut-ikut budaya kafir. Okey, jadi perbuatan bagi salam ni dengan isyarat ni adalah perbuatan golongan ahli kitab. Diriwayatkan daripada Imam At-Tirmidzi tentang larangan tersebut. Maksud bagi salam ni kita bagi isyarat sajalah, bukanlah ucapan. Ia adalah termasuk syiar ahli kitab, lambang kebesaran ahli kitab lah. Ada pula riwayat yang lain daripada Jabir radhiyallahu an. Hadis ini dikatakan marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusallimu taslimal yahud, jangan kamu beri salam cara salamnya orang Yahudi. Fa inna taslimahum birru'usi wal akuffi wal isyarah, sesungguhnya cara depa ni nak bertegur siapa ataupun memberi salam ni dengan kepala, dengan tangan. Dan juga Yazid annaha qalat alwan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila nisa'i bisalam. Cumanya dia ada pula percanggahan sikit. Tak mana percanggah ni? Ada yang kata dibantah berkaitan dengan hadis yang Jabir sebut ni. Jabir kata, walaupun sebagai ulama kata hadis ni sebenarnya Nabi yang sebut, dia panggil hukum marfu'. Tak boleh bagi salam dengan tunjuk isyarat tangan ataupun buat isyarat kepala, tak boleh. Tapi ada riwayat daripada Asma binti Yazid, dia kata Nabi SAW pernah bagi isyarat tangan kepada orang perempuan. Isyarat tangan kepada orang perempuan maksudnya dengan salam. Cumanya dia ada pula tafsiran ataupun kita panggil apa, kebarangkalian lah, kemungkinannya apa, hadza mahmulun ala qarnil isyarah bitalaffuz bisalam. Kemungkinan yang Nabi buat isyarat tangan tu Nabi ucap juga salam. Nabi ucap salam, tapi dalam masa yang sama Nabi buat isyarat tangan juga. Cumanya apa yang dibawakan oleh Syekh kita ni, Syekh Fuad Asyalhub dalam kitab ni, dia kata nombor 15 ni boleh bagi salam dengan isyarat sahaja, tapi dengan apa? Dengan sebab ataupun ada uzur lah. Kok tak boleh nak bercakap ke dan seumpamanya. Sebab apa? Sebab sekali kita akan tengok waktu mana nak bagi salam ataupun jawab salam ni dengan isyarat tangan. Wa qala al-Hafidh wan nahyu 'anis salami bil isyarah makhsusun biman qadara 'ala al-lafzi hissan wa syar'an. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, dia kata yang dilarang tu bagi salam dengan isyarat sahaja itu adalah khusus bagi orang yang dia mampu untuk melafazkan secara syaraknya, secara jelas. Wa illa fahiya mashru'atun liman yakunu fi shughlin yamna'uhu min at-talaffuz bi jawabis salam kal musalli wal ba'idu wal akhras wa kadha salamu 'ala al-asam. Namun ataupun bahkan disyariatkan ataupun dibolehkan untuk orang yang dia disibukkan dengan sesuatu benda yang menghalang dia daripada mengucapkan jawab salam. Contohnya orang yang solat, ataupun orang yang jauh, ataupun orang yang bisu. Begitu juga bila mana kita ucapkan salam kepada orang pekak, bukanlah kita ucap, kita bagi isyarat. Ini maksudnya contoh-contoh uzur tu. Kalau orang duduk jauh, takkan kita nak menjerit kan. Tapi kalau kita dah nampak dah jauh, tak apalah kita
angkat tangan dan seumpamanya. Ataupun orang yang bisu, jelas-jelas dah dia tak boleh nak ucap salam, dah dia bisu. Begitu juga orang yang pekak, kita nak bagi salam kat dia, dia nak jawab, dia tak dengar, kita angkat tangan. Kemudian yang ke-16, jawazus salam 'alal musalli wa radduhu bil isyarah. Boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang solat dan menjawabnya adalah dengan isyarat. Ini baru masuk bab pakai isyarat tangan. Isyarat sajalah, dia boleh isyarat tangan, kepala dan seumpamanya. Minal jaizis salamu 'alal musalli, termasuk benda yang boleh, iaitu ucapkan salam kepada orang yang solat. Wa hadha thabitun min iqrarin nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahabatihi. Ini adalah sabit ataupun kita kata tetap berlaku daripada pengakuan Nabi kepada para sahabatnya. Kita panggil iqrar ni tuan-tuan. Iqrar ni maksudnya takrir, Nabi benarkan. Kan kita maklum sunnah ni dia ada qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Sunnah dari segi Nabi ucapkan, ada dari segi perbuatan Nabi. Bahkan ada benda yang Nabi tak kata apa, maksudnya Nabi setuju saja, Nabi benarkan. Maksud sunnah di sini secara umumnya hadis-hadis lah, benda yang boleh dibuat. Contoh yang paling masyhur selalu kita duk kata tu berkaitan dengan makan dha' tu lah. Tapi makan dha' tu bukanlah kata sunnah makan dha' dapat pahala. Contoh yang lainnya, bila mana ada sahabat mereka tambah bacaan apa-apa sekian, tiba-tiba Nabi tanya gini, Nabi habaq kata ada malaikat mencatat gini. Itu maksudnya pengakuan daripada Nabi, benda tu boleh. Zaman kita tak boleh lah nak buat, tuan-tuan. Zaman kita duk pandai-pandai reka ibadah, siapa nak mengaku, siapa yang nak, kita kata apa, nak bagi pengesahan tu, nak endorse, kita kata nak endorse kata perbuatan kita tu ya ada pahala. Tak ada siapa dah mana zaman lah ni. Nabi SAW dah wafat, tak boleh. Sahabat tak apa dia buat tu. Kalau Nabi kata tak boleh, tak boleh lah. Ada hak yang nak puasa tak mau buka, Nabi tak bagi. Hak yang tak mau nikah, Nabi tak bagi. Hak yang nak solat malam tak mau tidur, Nabi tak bagi. Kan? Ada benda yang sahabat buat, Nabi bagi. Dan seumpamanya. Jadi ini berkaitan dengan kita boleh bila mana kita jumpa orang solat, kita bagi salam. Sebab apa? Sebab Nabi benarkan benda ni kepada para sahabat. Haitsu kanu yusallimuna alaihi wa huwa fi shalah wa lam yunkir alaihim dhalik. Iaitulah bila mana bila mana para sahabat memberi salam kepada Nabi ketika mana Nabi sedang solat dan Nabi tidak mengingkarinya. Maksudnya Nabi tak larang. Maksudnya lepas pada solat tu tak adalah Nabi pergi tegur. Nabi SAW dia takkan diam tentang perkara yang tak boleh. Nabi dia akan tegur secara jelas, secara langsung. Fadalla iqraruhu jawazahu. Maka persetujuan Nabi itu membawa maksud bahawa boleh kita bagi salam kepada orang yang sedang solat. Di antaranya hadis, dia ada beberapa hadis, tuan-tuan. Di antaranya hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahawa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajah thumma adraktuhu wa huwa yasir qala Qutaybah yusalli fasallamtu alaihi fa asyara ilayya. Jabir kata Nabi pernah utuskan dia untuk satu keperluan, kemudian Jabir dia dapati Nabi dalam keadaan salat, lalu dia pun ucap salam kepada Nabi. Lalu Nabi bagi isyarat kepadanya. Kemudian hadis yang lain daripada Suhaib, dia menyatakan bahawa marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fasallamtu alaihi faradda isyaratan. Aku pernah lalu dekat dengan Nabi yang mana Nabi sedang solat, aku ucapkan salam kepada baginda, lalu Nabi balas dengan isyarat. Qal wala a'lamuhu illa qal isyaratan bi asbu'ih ataupun bi usbu'ih. Dia kata aku tidak tahu melainkan, ini tentang perawi dia ragu-ragu, dia kata Nabi bagi isyarat tu dengan jari. Nabi bagi isyarat dengan jari. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain juga ada Nabi jawab salam dengan cara Nabi jawab secara
secara isyarat. Jadi daripada semua hadis-hadis ni menjadi dalil tentang bolehnya kita bagi salam kepada orang yang sedang solat. Sebenarnya tuan-tuan, di antara pengajaran daripada hadis-hadis ini adalah galakkan untuk kita ni masuk masjid bagi salam. Saya pun tak buat sangat lah. Saya pun kalau masuk masjid, tengok orang kan jarang lah, bukan kita tak buat, langsung buat juga. Kita biasa duduk bagi salam bila berjumpa pada depan, kan, ramai-ramai. Tapi bila masuk masjid ni terasa macam pelik sikit nak bagi salam. Tapi tak ada masalah, bahkan itulah yang sunnahnya. Sahabat-sahabat masuk masjid, nampak Nabi bagi salam. Dan kita pun dah belajar ni, boleh bagi salam pada orang duduk solat, kita bagilah salam. Cuma hak yang duduk solat tu jangan jawab lah. Bila jawab waalaikumsalam, batal solat dia tuan-tuan. Dia dalam mazhab Syafi'i, Imam An-Nawawi bagi kaedah, bagi cara. Orang bagi salam dekat kita, kita tak boleh jawab waalaikumsalam. Ucapan waalaikum tu, kum tu dia membawa maksud kamu untuk ramai lah, tapi kita biasa gunakan. Ataupun waalaika, ataupun waalaiki. Dan untuk kamu juga salam sejahtera. Dan untuk kamu juga. Bila kita sebut waalaikum tu, dia membawa maksud kita sedang bercakap dengan orang tu, maka batal solat. Tapi boleh tak tuan-tuan kita bercakap dalam solat benda-benda yang berkaitan dengan zikir, yang asalnya tak ada pun dalam waktu solat ni? Tuan-tuan faham maksud saya? Rukuk tak apalah, kita tahu ada tasbih, kan? Duduk antara dua sujud ada bacaan dia. Tapi ada cara, ada benda yang boleh kita sebut, boleh kita baca ketika mana situasi tertentu saja, tak batal solat. Contoh mudah daripada kita nak tegur orang solat, tegur imam. Subhanallah, kita sebut subhanallah. Batal tak? Tak batal lah, itu yang dibolehkan. Subhanallah maksud dia apa? Maha suci Allah. Kita tak bercakap dengan imam tu. Tak adalah kita kata salah ni, tak cukup rakaat. Contoh kan. Naqis, dia kata kurang rakaat contoh. Dia tak ada, dia kata subhanallah. Bila kita sebut subhanallah, kita berzikir, kita menyebut maha suci Allah, tak ada masalah. Contoh yang lain, kita baca ayat Al-Quran, sama juga lah, kita nak tegur imam. Imam salah baca, terlupa ke, kita baca juga ayat Al-Quran. Walaupun pada waktu tu bukan tempat kita baca, tapi kita boleh baca kalau kita nak tegur. Begitu juga Imam An-Nawawi di antaranya yang sebut, kalau nak jawab juga salam, jangan guna perkataan waalaikum, tapi jawab dengan cara waalaihis salam. Dia ganti dengan ha, ataupun waalaiha kalau untuk perempuan lah. Kalau lelaki hu, tapi bila dah perkataan huruf ala ni, dia jadi alaihi kan. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan untuknya salam sejahtera. Seakan-akan kita berdoa pada Allah pada waktu tu, semoga Allah bagi salam sejahtera kepadanya. Ni dia tak apa, sebab dia tu pihak ketiga. Kan kita boleh berdoa dalam solat. Sebab tu tuan-tuan kena jaga-jaga. Bila mana kita baca tahiyat akhir, siapa dia tanya, cik mana orang tak tanya tu ni? Tak ada macam ni. Daripada Masjid Alwi ni saya ingat. Hak ni dia tanya berkenaan dengan orang buat penambahan berkaitan bagi salam lepas solat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala ibadikas salihin, macam mana tu dia kata. Tapi poin dia habaq kata ada orang duk buat benda ni, bagi salam waktu solat ni tuan-tuan, ada penambahan panjang-panjang ni. Saya kata saya tak pernah dengar. Dan ditujukan untuk orang macam mana tu dia kata. Jadi saya kata wallahu alam, yang saya tahu, kita bila mana bagi salam waktu solat tu, kita nak panggil dia nak tahlil. Tahlil ni maksud kita nak menghalalkan. Awal tu kita angkat takbiratul ihram kan. Dia panggil tahrim tu maksud kita nak mengharamkan benda-benda yang kita tak boleh buat dalam solat. Tak boleh bercakap, tak boleh minum, tak boleh makan. Itu yang panggil ihram tu. Bila mana kita bagi salam, dia panggil tahlil, kita nak menghalalkan benda hak tadi yang tak boleh buat tu. Elok bagi salam saja, kita boleh buat benda-benda yang asalnya tak boleh. Boleh makan, boleh bercakap, boleh minum kan. Okey. Masa bagi salam, kalau kita berniat kita bagi salam dekat orang duduk sebelah kita ke orang duduk depan kita, sah tak solat tuan-tuan saya tanya? Tak sah. Sebab apa? Sebab salam dalam solat tu, rukun dia
memang rukun untuk bagi salam, kita kata tak terikat untuk bagi salam kat siapa-siapa lah. Faham tak maksud saya? Tiba-tiba kita tengok-tengok kawan duduk ada setunggu kat sebelah kan, elok lah aku bagi salam ni, dalam hati niat untuk dia juga, boleh batal solat tu. Faham tak? Sebab apa? Sebab sekarang kita bercakap dengan dia. Tu saya kata tadi tu, awal-awal tadi, point dia pada niat je kan, beza tang niat tu. Niat beza sikit saja boleh rosak amalan. Okey, jadi berkaitan dengan bagi salam ataupun jawab salam ni boleh dengan cara isyarat. Bahkan dalam hadis-hadis dia ada beberapa cara. Dia tak jelas tuan-tuan, maksud tak jelas ni dia tak ada dikhususkan cara nak jawab tu. Ada riwayat sebut tentang Nabi jawab salam dengan isyarat jari. Ada ketikanya Nabi jawab dengan tangan. Ada juga ketikanya Nabi balas dengan Nabi buat isyarat kepala, ada juga. Jadi apa pun kesimpulan bolehlah kita buat, kita jawab, tapi janganlah kita kata apa, dengan isyarat pergerakan yang banyak lah, sebab kita pergi babai pula kan, tak boleh lah. Ada riwayat sebut Nabi buat tapak tangan macam ni, dan seumpamanya. Kemudian yang seterusnya, yang ke-17, insyaAllah sikit kita. Jawazus salam ala talil Quran wa wujubu raddihi. Boleh memberi salam kepada orang yang membaca Al-Quran. Manakala membaca Al-Quran, sebahagian ulama memang larang, tapi sebahagian membolehkannya. Wassawabu ma'a man ajazahu. Dan yang benarnya adalah pada ulama yang membolehkan. Kerana apa? Fala dalilun ala ikhraji tali Al-Quran an umumatin nusus allati tahuthu ala ifsya'is salam. Kerana tak ada dalil pun yang mengeluarkan ataupun yang mengecualikan pembaca Al-Quran daripada umumnya nas-nas tentang galakan bagi salam. Wa ala wujubi raddihi. Manakala tentang menjawabnya adalah wajib. Dalil berkaitan dengan wajib jawab salam. Okey. Maksud Syekh ni dia kata apa? Ada ulama kata boleh bagi salam pada orang yang sedang baca Al-Quran, ada ulama kata tak boleh. Tapi Syekh ni dia pegang pendapat, dia kata hak yang tepatnya adalah yang kata boleh itulah. Sebab apa ni? Sebab tak ada dalil khusus yang mengecualikan orang-orang baca Al-Quran ni daripada dalil-dalil umum tentang galakan bagi salam ni. Kan dalil galakan bagi salam ni dia bersifat umum tuan-tuan. Bersifat umum kan, Nabi kata afsyus salam, ucapkan salam, sebarkan salam. Ada riwayat sebut ala man arafta wa man lam ta'rif. Sampaikan salam ataupun ucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan juga orang yang kau tak kenal. Jadi memang dia luas sungguh, umum sungguh. Kalau kita nak kecualikan orang daripada dalil hak umum ni, kena ada dalil lain pula. Contohnya siapa dia yang tak boleh bagi salam? Hak tadi itulah ahli kitab. Faham tak? Dia main satu dalil umum, bagi salam, sampaikan salam. Tiba-tiba dia ada dalil yang mengkhususkan. Dia keluarkan golongan ahli kitab, golongan kafir ni, tu tak boleh. Tiba-tiba orang yang baca Al-Quran kita nak kecualikan, sedangkan tak ada dalil. Itu maksud Syekh ni. Jadi insyaAllah yang tepatnya dia kata, boleh bagi salam pada orang yang sedang baca Al-Quran. Manakala menjawabnya pula adalah wajib, sama juga, kerana dalil berkaitan dengan ini dia bersifat umum. Wa kaunuhu mushtaghilan bi a'la anwa'i dzikri wa huwa qira'atul Quran la yamna'u min ilqa'is salam alayhi wa la yasqutu anhu wajib ar-radd wa la yasqutu anhu wajibur radd. Meskipun dia itu dalam keadaan sibuk dengan satu zikir yang tinggi, yang mulia, ataupun kita kata apa, satu cara zikir yang paling tinggi lah, baca Al-Quran ni pun dikira zikir lah tuan-tuan. Zikir yang paling hebat lah berbanding zikir-zikir yang lain ni. Meskipun begitu, tidaklah dilarang untuk kita bagi salam kepadanya, dan juga tidaklah gugur kewajipannya untuk menjawab salam. Al-Lajnah Ad-Daimah menyatakan bahawa tentang bila mana menjawab pertanyaan, dia berkata apa? Yajuzu bad'u qari'il Quran bis salami wa alaihi an yarudda salam. Boleh untuk ucapkan salam pada orang yang sedang baca Al-Quran, manakala jawabnya pula adalah wajib. Kerana apa? Kerana tak ada dalil seperti mana yang disebutkan tadi.
Kemudian yang ke-18, karahiyatus salam ala al-mutakhalli. Makruh bagi salam kepada orang yang sedang berada di tandas. Asal perkara ini adalah berdasarkan riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, seorang lelaki lalu dekat dengan Rasulullah, yang mana Rasulullah sedang ditandas ataupun sedang buang air, lalu Nabi tak jawab. Fa'ala hadha fa innal mutakhalli bi bawlin aw gha'itin yukrah lahu raddus salami bi ittifaqi ahli al-'ilm. Oleh yang demikian, berdasarkan dalil ni, orang yang sedang buang air, tak kiralah yang kecil pun besar, buang air terus wuduk lah, sebab Nabi kan jaga wuduk. Kita kot jenis balok kan, saya jenis balok sikit. Jadi nak jawab boleh, tapi tunggu bagi keluar dulu, bagi selesai. Nak lebih cantik, selesai buang hajat, ambil wuduk dulu, lepas tu baru jawab salam. Dan kita pun kalau dah tahu orang duduk dalam tandas, takkan nak pergi bagi salam, tuan-tuan. Macam pelik sangat. Cumanya kita kena faham situasi atau faham, kita kata apa, konteks masa tu. Zaman Nabi dia tak ada tandas yang khas. Tandas khas lah kita kata, tertutup ni kan. Zaman dulu biasa, terutamanya bila mana Nabi musafir di luar rumah lah kan. Di luar ni mereka akan buang air di padang pasir saja. Sebab tu ada hadis-hadis berkaitan dengan Nabi suruh buat apa kita panggil, tutup lah, buat penghadang. Sementara tu lah masa nak buang air tu, jangan biar terbentang tu, terbuka kan, tak boleh. Sebab tu juga ada larangan berkaitan dengan buang air menghadap kiblat. Tak boleh kita ni buang air qada hajat menghadap tepat ke kiblat, tuan-tuan, tak boleh. Kemudian ulama dia beza pendapat, dia berkata apa, hak yang tak boleh menghadap kiblat bila mana berada di kawasan lapang. Kita hidup zaman moden ni mungkin kita pening, takkan nak pergi buang air tengah kawasan lapang. Iyalah zaman dulu macam tu. Kebanyakannya terpaksa di padang-padang pasir. Jadi kenalah buat penghalang sikit. Jadi sebagian ulama kata, kalau ada penghalang tidaklah ada masalah. Jadi begitulah. Nabi bila mana duduk dengan para sahabat, mungkin bermusafir, nak pergi perang kan seumpamanya, Nabi pergi buang air jauh daripada orang ramai. Kan kita tahu juga hadis-hadis berkaitan dengan Nabi minta air, Nabi pernah minta batu untuk Nabi istijmar, kan kita sebut istinja. Istijmar ni, saya tak ingat sahabat yang Nabi minta tolong ambil tu, dia ambil 2 ketui batu. Satu dia ambil bukan tulang ataupun najis, tak silap saya najis haiwan, najis unta yang dah kering. Najis, tak silap saya najis, ingat saya. Jadi Nabi tak guna yang nombor 3 tu, Nabi buang. Nabi kata ni tak boleh lah, ni najis, walaupun dah kering. Jadi banyaklah kita maklum tentang Nabi buang air, dan itu sebagai panduan untuk kita semua. Rajak ni. Baik, kau tuan-tuan ke sebelah. Saya kemarin di Center of Sunnah tu, kami masuk bab kaitan dengan syarat sah wuduk. Kemudian adalah di antaranya disebutkan kena, bila buang air ni kena istinja ataupun istijmar. Sajalah saya tanya, apa beza istinja dengan istijmar? Kan kita duk faham istinja ni macam mana, tuan-tuan? Apa maksud istinja? Tak tahulah, saya dah kecil-kecil dulu bila belajar istinja ni, dia kata istinja ni bila tak ada air, buang air, kita buang air, kita qada hajat, carilah batu ke, daun ke, kain apa, tisu ke apa kan, biasanya batu lah. Itu kita panggil istinja. Tapi sebenarnya maksud istinja ni, dia adalah umum untuk semua lah. Maksudnya bila mana kita bersuci tu, kita cuci najis daripada setelah kita buang air tu dengan air pun, itu dikira sebagai istinja. Manakala istijmar itulah yang disebutkan sebagai khusus untuk guna apa? Guna batu. Kemudian yang ke-19, istihbabus salami 'inda dukhulil bait. Sunat untuk memberi salam ketika mana masuk rumah. Hak ni yang paling asas lah kita kata, tuan-tuan. Di antara yang asas dalam bab salam ni, kita bagi salam ketika mana masuk rumah lah. Rumah orang lain ke, rumah sendiri ke, bahkan terutamanya rumah sendirilah. Ahli keluarga kita ada dalam rumah tu, takkan kita rasa tak mau nak bagi salam, nak doakan kesejahteraan kepada ahli rumah kita. Okey.
فإن كان البيت خاليا فقد استحب بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم أن يسلم الرجل على نفسه إن كان البيت خاليا. Sebahagian ulama menyatakan sunat untuk bagi salam kalau rumah tu kosong kan. Bagi salam dengan cara ucapkan salam ke atas dirinya sendiri. Bahkan yang disebut ini adalah perbuatan para sahabat, sebahagian daripada sahabat. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia kata, ataupun radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Idza dakhala al-baita ghayra al-maskun falyaqul assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Hadis riwayat ataupun athar diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Sebagian Ibnu Hajar dia menyatakan hadis ni hasan, tuan-tuan. Jadi boleh kita amalkan. Maksudnya apa? Kalau rumah kosong, bahkan rumah kita sendirilah, kita keluar satu keluarga, balik-balik tak ada orang. Kita jangan anggap tak ada orang, kita tak bagi salam. Kita kena bagi salam jugalah. Sunat kita bagi salam. Cumanya bila mana dah rumah tu kosong, sebagian sahabat dia berkata, cara bagi salam dia adalah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Macam kita baca dalam tahiyat tu lah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera lah ke atas kami, maksudnya diri kita sendiri, dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Itu saya dah sebut sebelum ni, tuan-tuan ingat. Saya kata kita balik rumah kosong, kemungkinan ada jin Islam dalam tu, tuan-tuan. Jin Islam duduk dalam rumah kan, duduk tunggu kita balik, mana tak balik lagi ni. Jadi kita pun ucap salam kepada hamba Allah yang soleh. Itu yang menariknya tentang ucapan salam yang kita duduk baca dalam tahiyat ni kan, tasyahud ni. Cuba kita hayati, tuan-tuan. Pertamanya kita puji Allah, kita bagi tahiyah, salam penghormatan pada Allah. Bukan salam lah, bagi kita bagi penghormatan, pujian. Kita kata apa? Wassalawat, at-tahiyyatu lillah, wassalawat wat-thayyibat. Tahiyah, penghormatan kepada Allah, kemuliaan, salawat ataupun solat ni adalah milik Allah. Keberkatan-keberkatannya. Kemudian kita ucap salam ke atas Nabi. Kemudian kita kata salam sejahtera ke atas kami, diri kita sendirilah, dan juga ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang soleh, tuan-tuan bayangkan berapa ramai, berapa juta manusia, umat Islam yang baca tahiyat, duduk solat ni, tuan-tuan. Bila sebut hamba Allah yang soleh, malaikat memang soleh lah semua dia kan. Jadi kita ucap salam sejahtera ke atas hamba Allah yang soleh ni, dia luah sungguh lah. Saya ingat Datuk Mufti di sini lah, dia sebut tentang tu. Dia kata jadi orang soleh. Bila jadi orang soleh, manusia akan senantiasa doa untuk kita. Jadi kita heran siapa dia nak duduk doa. Itu dalam tahiyat tu lah. Bila mana orang Islam baca tahiyat, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, maka terkenalah kepada kita kalau kita ni orang yang soleh, insya-Allah. Okey, yang terakhirlah untuk hari ini, ke-20, raddus salam ala man hamala ilaihi salam wal mahmulu ilaih. Menjawab salam untuk orang yang membawa salam dan juga kepada yang dibawakannya. Tuan-tuan, saya pening saya sebut macam ni. Saya terjemah pun saya pening. Maksudnya apa? Cara kita nak jawab salam, bila mana ada orang mai dekat kita, orang kata ni ada kawan kirim salam kat hang, kita maksud kita sebut kirim salam kan. Ni tolong kirim salam kat dia, Ustaz. Kan. Lepas tu kawan ni pun pilah kat kawan yang satu lagi tu. Apa Ahmad kirim salam kat hang. Saya nak tanya tuan-tuan, bila mana orang mai kat tuan-tuan, ibu-ibu kan, puan-puan semua mai, ada kawan mai, ni apa nu Ruqyah kirim salam kat hang. Tuan-tuan nak jawab macam mana? Makcik-makcik nak jawab macam mana? Biasa kita jawab Waalaikumsalam lah. Bolehlah juga jawab macam tu pun. Tapi dia ada cara dia yang lebih khusus dan memang ada dalil dia. Dalil dia apa? Saya baca sikit. Wa hadza qad waradat bihi sunnah. Tentang perkara ini memang ada terdapat dalam sunnah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna abi yuqri'uka salam. Faqala
alaika wa ala abika salam. Ini dalil yang paling jelas lah. Riwayat Abu Dawud, hadis yang hasan. Ada seorang lelaki, maksudnya sahabat Nabi, dia datang kepada Nabi. Kemudian dia kata apa? Sesungguhnya ayahku mengucapkan salam kepadamu, wahai Rasulullah. Lalu Nabi jawab. Nabi kata apa? Alaika wa ala abika salam. Untukmu dan juga untuk ayahmu salam sejahtera. Manakala dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia menyatakan bahawa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha inna Jibril yaqra'u alayki salam. Qalat wa alaihi salam wa rahmatullah. Ini riwayat berkaitan dengan Aisyah. Aisyah dia cerita apa? Dia kata Nabi pernah habaq dekat dia. Sesungguhnya Jibril mengucapkan salam kepadamu. Kemudian Aisyah dia jawab macam mana? Wa alaihi salam. Yang saya kata tadi, ha tu kan. Dan untuknya lah salam, juga rahmat Allah. Ini cara yang satu lagi. Manakala berkaitan dengan Khadijah, tuan-tuan, yang paling awal Jibril bagi salam ni isteri Nabi Khadijah lah, bukan Aisyah. Aisyah pun sama juga, tapi yang awalnya Khadijah lah. Khadijah isteri pertama kan. Khadijah radhiyallahu anha pun pernah disampaikan salam ataupun diucapkan salam oleh Jibril. Bila mana Nabi SAW bagi tahu kepada Khadijah radhiyallahu anha bahawa Jibril sampaikan wa minhus salam wa alaika wa ala Jibril as-salam. Ini panjang sikit. Dia kata sesungguhnya Allah itulah as-salam. Allah kan ada nama Allah yang as-salam, tuan-tuan kan. As-salam itu nama dan juga sifat Allah yang membawa maksud Allah lah yang memberikan kesejahteraan. Kita duk baca lepas solat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Jadi Allah itu bersifat dengan sejahtera, Allah juga lah yang memberikan kesejahteraan. Dan daripadanya lah jua kesejahteraan. Ini kata Khadijah. Lepas tu dia jawab, dan ke atasmu, maksudnya ke atas Nabi, dan juga ke atas Jibril lah salam. Hak ni cara jawab. Tuan-tuan kena ambil hak awal tu wa alaika ataupun wa alaiki dulu. Kalau laki ka lah, kalau perempuan ki. Contoh pak cik tu boleh main kat sini, apa ada orang kirim salam, saya pun kata wa alaika. Sebut wa alaika dulu. Kemudian wa alaihi salam, dan ke atasnya lah juga salam. Tapi macam yang dalam riwayat ni dia sebut nama tu. Wa ala Jibril kan. Sama juga kalau tuan-tuan tahu nama kan, sebut terus nama. Tapi nak mudahnya kita pakai kata ganti nama lah, wa alaiha ataupun wa alaihi. Kalau tuan-tuan agak pening nanti balik cari tengok dalam internet, catik tengok. Ini benda yang menarik untuk kita jawab. Orang selalu duduk main kat kita ni orang sampaikan salam, orang kirim salam. Kalau kita ikut contoh yang dilakukan oleh Nabi dan isteri-isteri baginda, ini lebih tepat dan lebih baik lah. Tapi kalau kita tak mampu pun, kita cukup sekadar wa'alaikumussalam, itu pun dah memadai insya-Allah. Wallahu alam, kita berhenti dulu sekat ni. Saya teringatlah satu benda tuan-tuan berkaitan bagi salam ni. Tuan-tuan biasa dengar tak ataupun duk biasa buat tak orang bila pergi umrah, pergi haji kan? Saya kira ada orang mai kirim salam kat siapa? Tu kirim salam kat Nabi tu. Agak-agak boleh tak buat benda tu? Wallahu alam, nak kata tak boleh pun tak berani lah. Tapi yang lebih tepatnya, dia berat kepada tak payah lah, tak boleh. Ataupun tak payah. Sebab apa tak payah tuan-tuan? Sebab kita selawat, kita ucap salam, malaikat terus hantar ke Nabi. Baru tadi awal saya habaq kan hadis berkaitan dengan Nabi kata, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya selawat kamu itu didedahkan, dibentangkan kepadaku. Termasuklah bila kita selawat dan kita ucap salam itu sampai kepada Nabi. Ada kisah tentang Syekh Al-Albani, dia dalam perjalanan pergi Mekah tuan-tuan, ditahan oleh polis. Tengok polis tengok, oh di Syekh. Tak apalah, cerita mai. Polis ni katalah dekat Syekh tu, kat Syekh Al-Albani rahimahullah, tolong sampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Syekh Al-Albani kata apa? Engkau minta tolong aku sampaikan salam kepada Nabi. Aku ni manusia biasa, boleh jadi aku lupa. Dia kata kan, hang nak tak? Orang nak tak salam hang ni disampaikan kepada Nabi oleh makhluk yang memang tak lupa punya? Siapa dia? Malaikat lah. Maksud Syekh Al-Albani ni, selawatlah, salamlah kepada Nabi sendiri-sendiri bila-bila masa pun, insya-Allah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu alam, semoga ada manfaat perkongsian kita pada pagi ini. Saya mohon maaf di atas keterlanjuran dan terkasar bahasa dan seumpamanya. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu dari kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka